Peluru hampir habis, tetapi semangat belum gugur. 14 Februari 1942, Bukit Candu menjadi benteng terakhir di Pasir Panjang. Tentera Jepun mara tanpa henti. Di atas bukit itu, Kompeni C Regimen Askar Melayu Diraja bersedia mempertahankan tanah yang dipijak. Dipimpin Lieutenant Adnan, mereka tahu peluang untuk bertahan sangat tipis. Serangan demi serangan dilancarkan. Asap dan bunyi tembakan memenuhi udara petang. Namun mereka tidak berundur. Walaupun dikepung dan kehabisan bekalan, pertahanan tetap diteruskan. Keberanian mereka bukan sekadar strategi ketenteraan, tetapi soal maruah dan tanggungjawab. Bukit itu akhirnya jatuh. Singapura pula menyusul sehari kemudian. Namun sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang, tetapi siapa yang berani berdiri hingga ke titisan terakhir kemampuan. Bukit Candu kekal sebagai simbol pengorbanan dan ketahanan. Follow sejarah ringkas untuk lebih banyak fakta sejarah.